Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Nama diberi ialah Najah binti Muhammad Syekri daripada kos ISNP Kesusasteraan Melayu semester 3. Baiklah, saya akan menerangkan apakah itu teori pembelajaran sosial Bandura. Sebelum saya masuk dengan lebih mendetail, teori pembelajaran sosial Bandura ini dibuat oleh Albert Bandura di mana ia menekankan bagaimana ia menekankan sikap seseorang itu mudah ditiru dengan meniru gaya tingkah laku orang lain, dan teori ini tidak perlu digunakan, menurutnya teori ini tidak perlu digunakan secara bulat-bulat. Sebaliknya, mereka yang ingin meniru tingkah laku ini perlu mengkaji terlebih dahulu sebelum berbuat demikian. Yang kedua adalah dalam teori pembelajaran Bandura ini terdapat 3, iaitu proses peniruan, pemerhatian dan juga peneguhan. Yang pertama adalah proses pemerhatian, di mana Bandura ini menekankan seseorang itu sekiranya ingin meniru tingkah laku tersebut, mereka akan melakukan pemerhatian terlebih dahulu kepada seseorang individu ataupun disebut sebagai model yang terdiri daripada influencer, ibu bapa ataupun kawan rapat mereka sendiri, di mana individu ini belajar dengan memerhati tingkah laku orang lain dan kesannya. Contohlah adalah murid meniru gaya guru bercakap sopan di dalam kelas, di mana bila guru tersebut bercakap sopan di dalam kelas dan mendapat pujian, mereka akan cenderung untuk melakukan perkara tersebut supaya mereka dapat feedback tersebut. Yang kedua adalah peniruan. Bila mereka memerhatikan tingkah laku tersebut, menurut Bandura, mereka akan cenderung untuk meniru tingkah laku tersebut. Sebagai contohnya adalah seperti yang saya katakan tadi, sebelum mereka melakukan tingkah laku tersebut, mereka akan kaji terlebih dahulu bagaimana tingkah laku tersebut memberi kesan kepada mereka. Jadi, individu tersebut akan meniru tingkah laku tersebut, dan kaedah ini boleh dilakukan secara fizikal ataupun boleh ditiru melalui kaca TV ataupun di televisyen. Contohnya adalah seperti yang kita tahu, Albert Bandura ini telah melakukan kajian ke atas patung Bobo, yang mana seorang dewasa ini telah memukul patung Bobo tersebut di hadapan kanak-kanak, dan kanak-kanak tersebut meniru aksi tersebut kerana ingin mendapat perhatian yang sama. Yang ketiga adalah peneguhan. Peneguhan ini adalah tingkah laku positif yang mendapat ganjaran akan diulang oleh pelajar. Contohlah, kita buat TikTok dan bila kita buat TikTok akan mendapat pujian dan juga like yang banyak, komen yang banyak. Jadi, mereka akan cenderung untuk melakukan TikTok sedemikian untuk mendapatkan perhatian yang sama untuk mendapatkan like dan juga komen yang banyak. Dan contohnya adalah kanak-kanak lebih mengikuti sikap positif kakak dan abangnya kerana mereka cenderung dipuji oleh ibu dan ayahnya sendiri. Yang kelima adalah pemodelan. Pemodelan ini adalah dalam proses teori pembelajaran sosial Bandura, model seperti guru, ibu bapa, rakan ataupun tokoh terkenal menunjukkan contoh tingkah laku diingini supaya orang lain belajar daripadanya. Contohnya adalah guru menunjukkan cara bagaimana bermain alat muzik dan murid tersebut melakukan proses tersebut. Yang keenam adalah proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran ini terdapat 4 proses. Yang pertama adalah proses penumpuan, iaitu di mana proses ini tidak akan berlaku sekiranya mereka tidak akan memberi tumpuan. Yang kedua adalah proses pengekalan. Proses pengekalan ini adalah mencadangkan dua sistem menggambarkan tingkah laku, iaitu imajinasi dan juga verbal. Yang ketiga adalah proses penghasilan, di mana proses ini menterjemahkan gambaran simbolik dan verbal tadi kepada tingkah laku. Yang keempat adalah proses insentif dan juga motivasi, yang mana pembelajaran melalui pemerhatian dipengaruhi oleh ganjaran yang disebut sebagai insentif, dan hukuman iaitu peneguhan yang diterima oleh model, di mana sebenarnya bila remaja melihat tingkah laku tersebut mendapat hukuman, mereka tidak akan cenderung untuk melakukan tingkah laku tersebut. Tetapi jika mereka melihat tingkah laku tersebut mendapat ganjaran yang setimpal, mereka akan cenderung untuk melakukan tingkah laku tersebut.
Yang ketujuh adalah aspek kendiri. Aspek kendiri ini terdiri daripada peneguhan kendiri, yang mana peneguhan kendiri ini menilai dan memberi ganjaran atau kepuasan kepada diri sendiri berdasarkan pencapaian atau kegagalan mencapai matlamat. Yang kedua adalah efikasi sendiri, di mana ia merupakan kepercayaan individu terhadap diri sendiri untuk melakukannya. Dan dalam proses ini terdapat empat, iaitu yang pertama, orang yang terlalu meletakkan standard melebihi keupayaan diri akan berakhir dengan kecewa, di mana dalam hal ini bila kita terlalu meletakkan harapan yang terlalu tinggi, ia akan melahirkan rasa kecewa pada penghujungnya. Yang kedua adalah orang yang mempunyai efektif diri yang rendah akan merasa lemah. Bila seseorang itu merasa dirinya tidak dapat melakukan, mereka akan rasa diri mereka ni adalah sia-sia bila mereka lakukan perkara tersebut. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai kendiri yang tinggi, memiliki keyakinan berdepan dengan cabaran. Yang ini adalah sangat bagus kerana bila mereka mempunyai keyakinan yang cukup mendalam ataupun cukup tinggi, mereka akan cenderung untuk melakukan, mereka akan yakin dengan perkara yang mereka lakukan. Dan yang keempat adalah orang yang terlalu rendah efeksikan diri tidak akan pernah mencuba, di mana dalam situasi ini bila mereka tidak mempunyai keyakinan ataupun keupayaan untuk melakukan sesuatu proses itu, mereka tidak akan pernah untuk rasa mencuba. Jadi setakat ini sahaja pembentangan yang dapat saya kongsikan berkaitan dengan teori pembelajaran bendura. Di atas telah terletak QR code untuk menjawab soalan. Jadi saya harap pembentangan ini cukup membantu dan saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.